Tak, aku panggil korang bukan nak cerita pasal kes tu. Yelah, pasal apa? Kau tahu tak hari tu aku dengan Tongki. Tapi aku nak cerita pasal hati dan perasaan korang kat aku. Maria, aku nak tahu apa perasaan kau dekat aku. Kawan? Kawan je kan? Tak lebih ya? Laura, apa perasaan kau dekat aku pula? Sama je lah kawan. Pun tak lebih daripada kawan kan? So aku harap korang dua dah faham. Korang dua dah dengar daripada mulut masing-masing yang kita semua kawan. Tak lebih daripada tu langsung kan? So kita clear kat sini kot. Dan aku harap benda ni dah settle. Dan aku harap kita akan stay kawan sampai bila-bila. Clear? Clear? Gerak dulu. Nanti call. Mereka tak faham, mereka cuma mampu mendengar dan mengecam. Mereka suka reka berita macam-macam. Tak apa, aku faham sajalah yang dalam diam. 2, 3, kucingmu berlari. Mana nak sama dengan kucingku lain? Tang mana kau datang dari mana? Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Tas ciao ciao ciao. Tas ciao ciao ciao. Tas ciao ciao. Walau senyum indah cahaya bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah. Hei. Ya. Adik kau mana? Yoyo berkeras. Dia tak nak keluar daripada rumah tu. Lagi betul Yoyo. Macam mana lagi nak buat dengan dia? Yoyo mana? Takkan kau tak kenal kawan baik kau perangai dia macam mana? Apa ni dia? Bahaya tu kat situ. Habis tu aku nak buat apa? Aku nak paksa nak seret dia masuk sini. Ha? Tak apa. Nanti ayah minta tolong kawan ayah tolong pantau. Boleh percaya. Apa pula tak boleh percaya? Yang tolong pantau tu polis. Bukan orang biasa. Tak percaya polis? Percaya. Bawa Arif pergi masuk bilik dia. So dia pilih bilik mana satu dia nak. Boleh. Yang saya. Yang masih dalam mimpi, ku ubah jadi realiti. Aku bersalah, ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah. Masuk. Ya. Makanan dah ready. Masuk, Rik. Okey tak ya? Ayah okey. Ayah cuma rasa alat. Ayah tak sempat nak bagi mak kau rasa kemewahan yang ada hari ini. Ayah dah lama menyusahkan hidup dia. Tu.
gambar adik kau yang kecil. Sampai hari ini dia masih belum dapat terima ayah. Jangan macam ni, ya. Jangan buat saya sedih ni, ya. Saya dah rasa lapar sekarang ni. Dah, pergi makan. Tapi hati ini takkan Alhamdulillah. Kenyang, ya. Kalau hari-hari makan macam tadi tu kan, sekarang ni saya XL tau. Tak lama lagi saya triple XL lah jadi dia. Badan besar, sihat tak apa, Rip. Jangan kurus tapi berpenyakit. Betul tak, Talam? Betul? Mak. Kenapa? Mak saya call. Mak ke mak ni? Mak saya. Boleh jawab. Assalamualaikum, Mak. Ya. Ni nak tanya sikit boleh tak? Apa dia, Rip? Talam tu. Macam mana dia boleh kerja dengan ayah? Arif tengok je lah keadaan dia tu. Lurus bendul. Ayah yakin dia tu jujur. Sebab tu ayah boleh rekomenkan dia kerja dengan Pablo. Supaya dia boleh jadi mata dan telinga ayah. Dia jadi driver Pablo. Bawa Pablo ke mana saja. Jadi ayah boleh tahu pergerakan Pablo. Kalau ayah selalu jumpa Pablo pun, nanti dia akan syak. Ayah tak sangka pula boleh membahayakan nyawa Talam. Tak apa. Saya memang dari kecil cita-cita memang nak jadi spy. Macam James Bond. Banyaklah kau punya James Bond. Sekarang nyawa kau melayang baru kau tahu. Macam-macam. Cepatnya cakap dengan mak. Itulah mak habis bateri. Mak habis bateri. Bukan. Phone habis bateri. Tu telefon balik tu. Itulah. Kena jawab balik ni. Jangan saya pergi jawab jap. Pergi dah cakap. Mak, kenapa phone putus tadi, Mak? Mak. Macam-macam mana tu. Jab itu, jab ini, banyak benda dalam kepala ni. Jab itu, jab ini. Aku nak tahu apa perasaan kau dekat aku. Kawan. Kawan je ke? Tak lebih ya? Alright? Sama je lah kawan. So aku harap korang dua dah faham. Korang dua dah dengar daripada mulut masing-masing yang kita semua kawan. So kita clear kat sini kot. Dan aku harap benda ni dah settle. Dan aku harap kita akan stay kawan sampai bila-bila. Jauh sana kau berada, tak sabar bersabar, asmara yang mesra. Ni ya. Ada lagi satu soalan saya nak tanya ayah ni. 10 soalan pun tanyalah, Rip. Ayah memang banyak masa nak borak dengan Arif hari ni. Ayah kerja bawa lori kan? Tapi macam mana ayah boleh dapat semua ni? Mewah sangat ni. Tanah arwah atuk kamu dekat kampung baru tu banyak, Rip. Selepas dia meninggal, ayah jual semua tanah-tanah tu. Hasil daripada duit tu ayah beli rumah ni. Selebihnya ayah melabur. Selain daripada bawa lori, ayah jadi informa polis. Kenapa ayah pilih jalan ni? Sebab ayah fikir ayah terlalu banyak dosa, Rip. Ayah nak tebus balik semua kesalahan ayah. Ayah buat semua ni sebab ayah fikir umur ayah pun tak panjang. Sisa-sisa hidup ayah ni, ayah nak berbakti pada keluarga sendiri, pada masyarakat, pada agama. Ayah tak nak hidup ayah sia-sia. Dalam perancangan ayah, lepas ni ayah nak bawa korang dua beradik pergi buat umrah. Upah haji untuk arwah mak kau pun ayah dah buat kan. Cuma masalah ayah sekarang ni, Faham.
Yuyul kan? Tak apalah ayah. Ayah pun pernah muda. Saya pun perangai macam dia juga lebih kurang. Yelah orang kata apa, Yuyul tengah darah muda, tengah panas kan. Tak apa, ada percaya. One day nanti dia akan sejuk, dia akan lagi matang. Ayah betul-betul harapkan kau, Rim. Kau lah pengerti ayah. InsyaAllah. Walau di pusing bulatan metro, selalu belok yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Kamu bedo, pusing bulatan metro, selalu belok yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Aku membedo, pusing bulatan metro, selalu belok yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Kamu bedo, pusing bulatan metro, selalu belok yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Fendi! Fendi! Kau, Ken? Kau ingat anjing liar mana menyalak depan rumah aku? Dah hilang adab Melayu kau. Masuk rumah orang bagi salah. Kau nak apa? Kalau sarang tak diganggu, tebuan tak akan menyengat, bro. Mana kau sorok talam? Kalau kau dah tahu aku yang sorok talam, kau carilah sendiri. Hello? Tolong sambungkan saya dengan Inspektor Mazlan. Baik, terima kasih. Tuan, kat rumah saya ni ada 3 penyamun. Nampaknya datang macam nak merompak je. Baik, Tuan. Terima kasih. Kau jaga, Kau tunggu. Aku memang kat sini lah, Ken. Baru petik nama polis sikit dah lari. Gangster apa ni? Kalau tak cukup ilmu, lain kali jangan jadi anjing langgar tembok. Dalam. Kau cepat. Ambil tali kat sekolah. Pakcik nak gantung dia. Bukan nak gantung dia. Nak tunggu polis sampai angkut dia. Ini rumah, bukannya mahkamah nak hukum gantung. Pergi ambil tali cepat. Oh. Ambil tali. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Pandai pula kau datang sini. Aku ingat kau tak nak kerja sini ya. Aku tak kerja, aku tak makan bang. Bilang kau. Ayah suruh stay dengan dia, kau tak nak. Sombong. Mat, aku bukan macam kau, Mat. Kau gelap mata. Ayah tunjuk duit skin kau on. Cuba kalau ayah tu miskin tengok. Kau ingat aku mata duitan ke? Ha? Aku terima ayah balik sebab aku tahu kalau ayah tak ada, kita tak ada kat dunia ni. Yang lahirkan aku mak, bukan dia.
Kau ni bodoh ke apa? Ha? Kat sekolah tak belajar sains. Apa kau ingat kita ni macam kisah Nabi Isa? Lahir tanpa bapak, macam tu? Yoyon. Kenapa kau tinggalkan aku dengan mak? Jawab, kenapa? Kau tahu tak aku dengan mak susah semua pasal kau. Punca semua datang pada kau. Ayah terpaksa larikan diri, Yoyo. Lagi pada apa? Lagi daripada tanggungjawab. Kau ni bapak jenis apa, ha? Lari daripada Along! Perasaan sedih penuh hati. Kenapa aku tak Kau tak tahu kan? Baik tu. Lari pada Along. Tinggalkan aku dengan mak. Dia memang pentingkan diri sendiri, kau tahu tak? Tak payah pegang aku lah. Kau tak pernah fikir, ha? Asal Along tak pernah gegar kita. Tak pernah kan? Enggaklah tu, Yon. Kau tengok Tongki. Bapak Tongki lagi teruk tau daripada bapak kita. Tapi asal Tongki boleh terima bapak dia? Ha? Sebab dia tahu, Yon. Dia tak nak jadi anak neraka. Kau nak jadi anak neraka? Kau beritahu aku. Habis tu kenapa, bang? Asal lepas mak mati baru nak muncul. Kau cakap dengan aku. Kau nak cakap apa? Kau nak jawab apa? Itu ayah mengaku, Yon. Memang salah ayah. Ayah terlalu ikutkan nafsu. Kelakar tu. perasaan benci, tak mampu menepis soal hati, jadi kau tolak tepi semua yang dah diberi. Aku tetap hargai, tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Bukan aku tak terima takdir. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mahu harus ku duga. Tapi sampai bila, tapi sampai bila harus ku begini, selalu dipersalah. Sampai bila aku harus digelap penatku. Asyik menjelajah tapi selalu disangka. Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan. Selalu aku sebut, di hati aku simpan. Walau kau rasa betul aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah. Ku bukan malaikat, juga bukan syaitan. Ku cuma manusia, takkan boleh nak kaitkan. Segala keputusan aku yang utuskan. Aku berfikir dahulu sebelum aku putuskan. Bencilah aku jika engkau perlu. Tapi hati ini akan masih sayangimu.
Perasaan sedih penuh hati, kenapa aku tak tahu, kenapa aku jadi begini. Perasaan tak menentu, kalbu membisu, lidah dipaku, hanya mampu senyum palsu. Jangan dibantu, kau takkan tahu apa yang sedang ku lalui. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci, tak mampu menepi soal hati, jadi kau tolak. Saya dah lama maafkan Yuyun. Aku tetap hargai, tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Ni, Skuter tu. Mana dia? Tu. Ki. Allah sayangkan dia, Tongki. Dah lah, jom balik. Bahayalah duduk sini. Maksud kalau aku balik, aku takkan mati kan? Ki, kalau macam tu, Kau stay dengan aku? Kalau aku stay dengan kau pun, aku takkan mati ke apa? janganlah cakap macam tu. So kan aku buat apa? Nak biar je pembunuh yang bunuh bapak aku tu lepas macam tu je? Memang tak lah. Kau kena banyakkan sabar tu. Malaysia ni ada undang-undang. Bapak kau baru meninggal semalam. Bagi polis buat kerja. Lepas tu sekarang kau nak buat apa? Ha? Kau nak diam? Balas balik, Aki. Balas balik. Tak payahlah cari penyakit. Kan benda ni kita dah bagi tahu polis, biarlah polis yang settlekan. Kita dah pernah kalahkan beroga. Kau nak takut apa? Bang, pengalaman mematangkan pemikiran. Kita balas balik. Langgar balik. Tak payah. Ki. Aku rasa tak apalah, kita bagilah dia space. Dia mesti nak fikir juga tu. Nanti dia okey lah tu. Aku takut dia depres ni. Tak. Gue yakin mental dia kuat punya. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Awak dah bincang ke dengan Laura? Belum. Saya kalau boleh nak selesaikan hal hubungan anak-anak kita ni sebelum saya pergi ke umrah. Tak murah. Bila awak plan nak pergi? Saya cadangkan selepas selesai saja majlis akad nikah kita berdua, saya pergilah. Yang nak kahwin ni kita ke anak-anak kita? Memanglah kita utamakan anak-anak kita. Ini plan B. Katakanlah dia orang tu tak jadi menikah, saya teruskan je lah niat saya masuk minang awak. Jangan main-main hal nikah ni. Bila aku bangun pagi, tak ada orang call panggil baby. Tak, sekarang ni bapak aku dengan mak aku ajak kita jumpa. Tapi dia tak bagi Yoyo ikut. Asal? Maksud dia nak kahwin kot. Nak kahwin? Weh, kalau dia orang kahwin, maknanya kita ni... Apa salah kita? Yelah, kita ni I become your brother, you become my sister. Wah, sibling. Ya, sibling. Okeylah. Nah, bawa kita. Oh, abang kena bawa ni. Okey, abang bawa, adik duduk sebelah. Pandai kan? Aku masih lagi ingat kamu, harap engkau masih nyata. Saya tak main-main, Sabrina. Saya ni bukanlah budak-budak tebing lagi. Dah bapak-bapak dah. Kalau dipanggil... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Salam. Elok pun datang sekali. Ini dari mana ni? Dari tebing. Ni, Yoyo pun ada sekali tadi. Tapi kenapa ayah tak suruh dia datang? Tanya apa? Ya, kalau boleh nak Arif dengan Laura je datang sini sebab... Uncle dengan mama saya nak kahwin ke? Oh my god. Ya Allah, Mak. Bukanlah. Mama dengan Uncle bincang pasal korang. Mama tengok korang ni rapat je kan?
Mama, rapat memang dah rapat dah, kita orang best friend. Lepas tu rapat tak bermaksud kita orang ni ada perasaan. Mama faham tak? Genilah Mak fikir pasal kawan-kawan ni. Aunty, ayah, kalau nak tahulah kan, saya dengan Laura ni daripada kecil sampai dah besar, sampai sekarang dah besar dah. Tak ada masalah pun, kita orang kawan baik kan. Best friend forever. Sebab daripada kecil sampai besar, sampai dah besar korang berkawan, itulah yang risau. Takut nanti membiak-biak pula korang. Ayah nak satukan korang, nak menghalalkan hubungan korang yang haram selama ni tau. Ha? Halal? Apa salahnya? Kalau dua-dua dah ada perasaan, tak salah pun seorang perempuan, seorang lelaki. Bukannya nikah sama jantina. Eloklah kalau kahwin. Tak adalah kulu-kile tu apa buat benda-benda terlarang. Ya, satu je saya minta. Tolonglah jangan buat keputusan macam ni. Ya, kalau ayah dengan aunty nak kahwin, kita orang setuju sangat kan? Kahwin lah. Tapi ni, aduh, Arif tak nak cakap apa. Saya minta maaf ya. Arif tak boleh teruskan. Ayah tak habis cakap lagi, Arif. Mama belum habis cakap lagi. Sorry, Ma. Tengok. Awak tengok kan budak-budak tu? Macam mana? Awak dengar sendiri kan? Apa keputusan anak-anak? So sekarang plan A tak jalan. Nak plan apa pula? Nasib baik saya dah plan dah. Kalau tak jadi plan kahwinkan diorang ni, terpaksalah teruskan niat saya ni. Masuk minang awak, kita lah pula yang menikah. Saya serius ni. Siapa tu? Sekejap saya nak balas tag. Anak tiri saya. Lelaki, perempuan? Perempuan. Siapa nama dia? Ira. Ui, aku tak boleh brain tu. Apa pasal kita pula nak kena kahwin? Itulah masalah dia. Aku ingatkan diorang yang nak kahwin. Tapi ni tak. Dia suruh kita yang kahwin. Apa tu? Tak, at least kalau nak suruh kita kahwin pun tanyalah dulu. Bincang ke apa ke. Ni tak. Ajak jumpa terus suruh kahwin. Benda. Betul. Sekarang ni aku tak tahu nak buat apa. Aku dah buntu. Aku pun sama. Tapi wait. Tapi cuma kau bayangkan kita best friend, okay? Lepas tu nanti kau aku. Lepas tu nanti kalau kita kahwin, aku nak kena panggil kau sayang. Oh no. Oh my god. Tak apa teruk sangat ke aku ni. Sampai tak nak kahwin. Tak. Abang, bukan macam tu bang. Maksud aku, kalau aku kahwin dengan kau tu yang macam tak kena. Kalau kau kahwin dengan perempuan lain, okey. Itu maksud aku. Cakaplah awal-awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dek, kau balik kerja? Semua habis ya. Macam mana bisnes hari ni? Macam itulah, penat sikit hari ni. Tapi alhamdulillah tau. Berderu-deru kereta masuk hari ni, tak tahu kenapa. Mungkin dapat gaji ke masa dia. Memandangkan Arif ni memang tak nak kerja dengan ayah, bagi ayah peluang untuk suntik modal dalam kawas tu. Kita upgradekan bisnes Arif, jadikan dia franchise. Arif bukan tak minat ke apa tau ya, tapi macam mana nak cakap, ni nak handle bisnes yang besar-besar ni Arif tak berapa nak pandai sangat. Ni bisnes Arif pun sekarang ni yang kecil tu pun tak terurus, nak kira akaun lah semua payah tu. Arif tak payah fikir macam tu. Bukannya Arif buat kerja seorang, dan tentu Arif akan ada pengurus, akan ada accountant,
Arif jadi CEO monitor kerja je. Ha. Okey tu bang. Ni ayah dah nak bagi dah ni kan. Nanti kau pergi kerja, kau pakai kot. Kau pakai smart-smart, kasut baru, jam baru, kau pakai tie. Ha kan. Ni kau pergi kerja pakai seluar bandel. Mana ada perempuan nak nganggur macam ni? Bab tu ayah tak setuju. Kita kalau dah berada, kalau dah ada duit sekalipun tak payah nak menunjuk. Jangan riak, jangan bongkak, jangan sombong. Ikut resmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Ayah dah pernah lalui benda ni. Nak lagi kalau kita buat semua benda ni kerana perempuan. Memang cepat lagi jahanam hidup kita. Ayah tak nak anak-anak ayah buat kesilapan yang sama. Faham? Ya. Janganlah, saya gurau weh. Kau cakap aku. Habis kau tu? Ha? Nak jadi apa? Aku? Aku tak minat bisnes-bisnes macam ni, aku tak minat. Aku minat jadi gamers. Tu aku. Kau nak jadi gamer. Mobile Legend mu kalah dengan aku. Kan tak akulah cerita aku. Pecah dengan ni. Dah, tak payah gaduh. Gamers tak apa, ayah setuju. Gameboy tu ayah tak setuju kau. Arif? Ya. Ni kunci kereta baru Arif. Kereta dekat depan tu. Mulai hari ni ayah tak nak lagi Arif bawa motor sebab motor tu bahaya. Yang lama sangat kau fikir. Nyah kereta Ford-nya. Siapa tak nak bawahnya? Aku test drive dulunya. Aku test drive dulunya. Kau lesen tak ada. Love-nya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Amirul bin Afindi sini. Macam itulah kehidupan dia orang masa budak-budak dulu. Aku terlepas semua tu, ya Allah. Aida, alangkah bahagianya kalau kau dapat tengok apa yang abang tengok sekarang ni. Aku dipinggirkan, ditenggelami suara. Ada pula kat sini. Mana pergi lah? Dia marah kat aku ke? Takkanlah sekali je pujuk aku. Kita ni jadi perempuan kena ada akhlak, kena ada rasa malu. Biar lelaki yang cari kita, bukan kita cari lelaki. Buat apa datang sini? Aku cari Tongki. Dia selalu lepak sini kan? So? Tak adalah. Aku dah lama tak nampak dia kat tempat kerja. Tu aku datang sini cari dia. Tahulah, kita orang kerja macam ni, rider, kadang-kadang kena rompak, accident. Terus aku cuma risaulah. Aku text dia tak reply, aku call tak jawab. Korang buat apa kat sini? Korang tak kerja ke? Dah ni nama pun tempat kita orang. Kata kita nak datang bila-bila masa pun. Ya, aku tahu. Tongki pun selalu bagi tahu aku. Tapi kenapa Tongki tak bagi aku datang sini dah? Sebab tempat ni bahaya dah, nak lepak-lepak. Boleh aku tahu kenapa? Tora. Tu, Tongki. Mana? Tu kat ujung tu. Jom. Jiwa gerak mudahkan fikiran pasti. Emosi yang terumbang ambing dilontar lagi. Walau kadangnya tenang menemani hening pagi. Berlawan atau ikut haluan. Dah cakap kan, jangan datang sini, bahaya. Kalau bahaya, apa benda yang korang buat kat sini? Kalau kita orang tak fikir pasal kau, lantak kau lelaki kau nak buat apa? Masalah dia kita orang sayang dekat kau. Kita ni sahabat. Cubit per kanan, per kita rasa. Pergi mampus lah Rik dengan semua benda tu. Pergi mampus dengan kau punya sahabat. Kau pergi mampus dengan perkanan, pergi kau tu.
Aku tak nak korang ambil kisah langsung lah pasal aku lepas ni. Aku jadi pun jadi lah. Aku mati seorang-seorang pun, aku tak nak korang ambil pot langsung pasal mayat aku. Tongki. Weh, Tongki, kita ni siapa lah? Aku tak sangka lah kau ni lembik macam ni, Tongki. Aku pun pernah pilih jalan mudah untuk mati, Tongki. Tapi aku kena kuat. Aku kena kuat untuk tanggung baby yang aku jaga sekarang ni. Sampai kau orang ingat tu anak aku. Aku lahirkan anak luar nikah. Tapi tak. Sampai ke family aku sendiri, kawan-kawan aku, saudara mara aku, semua tinggalkan aku. Semua jijik nak kawan dengan aku. Kau beruntung tau, Tongki. Kau ada kawan-kawan yang sayangkan kau, yang anggap kau macam darah daging sendiri. Aku tak ada. Aku yakin kau kuat. Aku yakin kau ni orang yang jujur. Aku tahu kau boleh buat benda ni. Kau tak sama macam lelaki kat luar sana, Tongki. Tolonglah. Semaklah aku dengan korang ni. Kau ingat aku ada masa ke nak layan perangai korang ni, ya? Kau ingat aku ada masa ke nak layan masalah kau? Ingat aku ada masa nak layan masalah korang? Tak, weh. Bapak aku mati tau. Kau nak cakap aku lembek? Kau nak cakap aku lembek? Bapak aku mati, bukan bapak kau yang mati, weh. Kau pergi mampus dengan kau punya perhakaran peha kiri. Lepas ni aku tak nak korang semua ambil tahu langsung lah pasal aku. Aku nak buat apa sekalipun dengan pembunuh bapak aku nak bunuh dia ke, aku nak rembat dia ke, korang semua jangan halang. Aku rembat korang dulu, kau tahu tak? Okey. Okey. Adik, dia dah mengamuk macam tu, pukul nak kejar dia lagi ke? Habis tu nak buat apa diorang? Nak biarkan dia mengamuk macam tu? Masalah sekarang ni, kita dah tak boleh cakap apa, dia bukan nak dengar pun. Benda ni take time lah. Perasaan sedih penuh hati. Kenapa aku tak tahu? Kenapa aku jadi begini? Perasaan tak menentu. Kalbu membisu, lidah dipaku, hanya mampu senyum palsu. Jangan dibantu, kau takkan tahu apa yang sedang ku lalu. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci, tak mampu menepi soal hati, jadi kau tolak tepi. Semua yang dah diberi, aku tetap hargai, tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Bukannya ku tak terima takdir, tapi bila ini akan berakhir. Kita semua dibenci, kita semua dijuri, kita semua diuji, hari-hari tak berhenti. Mau atau tidak, takkan boleh tolak. Ini takdirku, tak minta, takkan boleh elak. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci, tak mampu menepi soal hati, jadi kau tolak tepi. Apa yang kau dah buat dengan anak Fendi? Tak ada apa? Tak ada apa. Asal aku rasa macam kau nak sabotaj aku. Sekarang kau kacau anak-anak Fendi. Kau nak test aku ke apa ni? Kali ni aku betul-betul kecewa dengan kau. Bos, saya dapat 2 orang budak untuk ganti kusuk. Plan bos tetap on macam biasa. Mana budak tu? Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu, membaca itu jambatan ilmu. Bridging cities
Lepas tu kau kaji lyricsku, jadi cool freestyle satu album. Makan sarapan macam menu, coming to America, Eddie and I send you. James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa. Nak chiropractor, semua rapper tegak poster. Tak berhormat untuk general, tu fair dulu naik kancah, sekarang kereta kebal. Buku sejarah tebas sekarang, kita yang karang menang perang. Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Tas tas ciao ciao ciao, tas tas ciao ciao ciao, tas tas ciao ciao ciao. Siapa ada beg kena ciao ciao ciao. Selamat sore bapa, rumah irama saya bengkapa. Jakarta ku sering membangun di pentas, stadium cewek boleh pegang kantas. 1001 malam dalam kegelapan.